Tahap keselamatan di lokasi insiden letupan paip gas di Putra Heights terus dikawal bagi memudahkan pasukan penyiasat melakukan tindakan lanjut. Meninjau perkembangan terkini di Putra Heights. Ketika ini, pelbagai agensi dikoordinasi mengikut bidang masing-masing. Sementara itu, untuk mengetahui perkembangan di lokasi insiden... Bagi mengikuti perinciannya, kita bersama Ashraf Zuhairi yang kini berada di lokasi. Ashraf, silakan. Mangsa masih menerima rawatan di hospital dengan majoriti mengalami kesan lecuran akibat bahan kebakaran dengan suhu mencecah 1000 darjah Celsius. Cuaca di sini hujan dan angin agak kuat tadi, namun sidang media Ketua Polis Selangor Putra Heights bagi memberi laporan awal kebakaran paip gas yang berlaku di Putra Heights ini diteruskan juga menyentuh mengenai insiden kebakaran dan letupan saluran paip yang berlaku di Putra Heights. Ketika siasatan masih dijalankan, masyarakat dinasihatkan untuk tidak mencipta spekulasi tidak benar yang disifatkan sebagai persepsi atau buah fikiran separuh masak yang tiada sandaran fakta. Dan untuk perkembangan berikutnya mengenai penstabilan tanah di Ground Zero berlakunya insiden letupan gas di sini, Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan memaklumkan letupan besar yang terhasil menyebabkan lanskap asal lokasi tersebut menjadi tidak stabil. Dan beliau menjelaskan buat masa ini kerja-kerja dan proses menstabilkan tanah sedang dilaksanakan sebaik mungkin. Cuaca hujan sebegini juga ini memberikan cabaran. Proses mengeluarkan air daripada kawah itu juga perlu dilakukan dari semasa ke semasa sebelum proses mengorek secara lebih mendalam dilakukan, sekaligus meneruskan pelaksanaan dan langkah-langkah memulihkan kembali lanskap sekitar kawasan terbabit. Saya dapat melihat penduduk terjejas keluar dan masuk di sini bagi mendapatkan kembali barangan ataupun harta mereka yang masih lagi boleh digunakan walaupun selepas insiden yang berlaku baru-baru ini yang telah mengejutkan seluruh Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan menjelaskan setakat ini tiada mangsa dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Hasil siasatan oleh pasukan Marin, pasukan unit anjing pengesan K9 dan unit siasatan forensik yang meninjau memeriksa sungai berhampiran serta sekitar lokasi kejadian. Bagaimanapun, beliau memaklumkan pihaknya masih menjalankan siasatan sekiranya kemungkinan terdapat mangsa di dalam ekskavator yang tertimbus di kawasan terlibat. Terima kasih Ashraf untuk laporan dari lokasi. Baik, terima kasih Ashraf. Terima kasih Ashraf atas laporan tersebut. Kau adalah golden, bintang bersinar terang, langkah berani terus harungi gelanggang. Ashraf Zuhairi, nama yang gak cahaya harapan.